Bitcoin ni emas digital. Tapi betul ke? Apa sebenarnya Bitcoin ni sampai ramai sangat nak beli? Bitcoin ia adalah mata wang pertama di dunia yang tak dikawal oleh mana-mana kerajaan atau bank pusat. Dicipta oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2009. Bitcoin dicipta sebagai alternatif kepada sistem kewangan tradisional yang sering mengalami inflasi dan manipulasi. Setiap transaksi Bitcoin dicatat dalam satu ledger awam yang dipanggil blockchain, transparent, selamat dan tak boleh diubah. Jumlah Bitcoin yang boleh wujud hanya 21 juta dan 90% daripadanya sudah dilombong. Sebab itulah harganya naik, permintaan tinggi, bekalan tetap. Kenapa orang beli? Ramai orang beli sebab nak lindung nilai wang dari inflasi, mahu aset terdesentralisasi dan juga sebagai simpanan jangka panjang macam emas versi digital. Coin bukan skim cepat kaya. Tapi kalau anda faham fungsi dia, ini antara aset digital paling kuat dalam sejarah moden. Nak tahu beza Bitcoin dan dengan alternate coin lain macam Ethereum, Solana, BNB, follow cikgu. Next video kita bedah satu-satu.